Bismillahirrahmanirrahim. Ini pula kes yang melibatkan kematian seorang suami dan meninggalkan zaujah, isteri, bintun, anak perempuan seorang, dan bintu ibni, anak perempuan kepada anak lelaki, cucu daripada sebelah anak lelaki. Okey, jadi zaujah akan dapat 1/8 sebabkan si mati atau suami tadi memiliki anak. Anak lelaki perempuannya akan dapat 1/2, dan cucu perempuan daripada anak lelaki akan dapat 1/6. Dan di sini berlaku rot. Bila berlaku rot, waris tolak dulu, tolak zaujah, dia tidak akan mendapat rot, dan waris yang mendapat rot iaitu bintun dan cucu akan berkongsi baki pusaka selepas tolak fardu zaujah. Jadi asal masalah masalah zaujah di sini, asal masalahnya ialah 8 dan zaujah dapat 1/8. Jadi bakinya ialah 7/8. 7/8 ini akan jadi asal masalah bagi masalah rot, dan 7 ni dikongsi bersama atau di antara bintun dan bintu bini, anak perempuan dan cucu perempuan. Jadi nisbah bahagian antara bintun dengan bintu bini, cucu, kita perhatikan 1/2 dengan 1/6, boleh bahagi dengan 3. 2 ni boleh bahagi 3, 6 boleh bahagi dengan 2, dapat 3. Bermakna anak perempuan dapat 3, bintun dapat 1. 3 ni sebab 1 tambah 2 ni dapatlah 4. Ni jumlah bagi 4 ni jumlah bagi bahagian orang lah, yang dikongsi daripada 7. Apabila 7 tadi ni akan dibagi kepada 4 lah untuk dapat sama banyak, tapi 7 tidak boleh dibagi dengan 4, tidak boleh dibagi dengan angka yang bulat. Maka 4 ni akan didarab, akan letak di sini, dan didarab dengan asal masalah zaujah iaitu 8. Jadi 4 darab 8 dapatlah 32. 32 ni ialah asal masalah al-jami'ah, 32. Jadi untuk kita dapatkan jumlah akhir, jadi waris yang dapat bahagian di masalah rot di sini, maka bahagiannya akan didarab dengan baki baki pusaka selepas tolak fardu zaujah iaitu 8. Jadi 3 darab 3 darab 7 sama dengan 21. Lepas tu 1 darab dengan 7 dapat 7. Zaujah pula dia akan darab dengan jumlah nisbah, iaitu 4. Jadi 1 darab 4 dapat 4. Jadi ini jumlah masalah. Kita masalah akhir bagi setiap waris. Zaujah dapat 4/32, bintun dapat 21/32, dan cucu atau bintu bini dapat 7/32.